22 November 2025 bermula gelombang pertama banjir di Kelantan bagi musim tengkujuh kali ini. Meskipun berskala kecil, impaknya tetap besar kepada penduduk negeri berkenaan. Kesiapsiagaan dan kecekapan pasukan keselamatan membolehkan situasi bencana diuruskan dengan teratur. Laporan Majidah Ismail. Bacok jajahan terawal dilanda banjir menyaksikan pusat pemindahan sementara PPS pertama diaktifkan di PAU 9. Dalam tempoh singkat, banjir menjejaskan 8 lagi jajahan, antaranya Kota Baru, Tumpat, Pasir Putih, Kuala Krai, Gua Musang dan Pasir Mas. Gelombang pertama banjir di Kelantan mencapai kemuncak pada hari ke-6, menyaksikan lebih 11,000 penduduk dipindahkan ke PPS. Pasukan keselamatan sentiasa berada di lapangan, melaksana pelbagai operasi bersama demi keselamatan nyawa dan harta penduduk terjejas. Tahun ni kita nampak positif bahawa koordinasi komunikasi antara agensi dan juga penduduk kampung adalah baik dan penduduk kampung terus berpindah tanpa diarahkan. Dan bagi kami pada tahun ini adalah sesuatu yang positif lah. Angkatan Pertahanan Awam APM pula menggerakkan 95% aset logistiknya, menegaskan komitmen tinggi pasukan itu mendepani pelbagai kes kecemasan semasa bencana berlaku. Kalau kita tengok untuk seminggu saja untuk data kes untuk negeri Kelantan, kita merekodkan lebih kurang dalam 300 untuk haiwan berbisa dan juga lebih kurang 90 panggilan untuk pokok tumbang ni. Di sebalik persediaan tinggi pasukan keselamatan, disiplin masyarakat termasuk mematuhi arahan dikeluarkan adalah kunci utama melindungi keselamatan ketika bencana. Tingkah laku berbahaya termasuk menjadikan banjir sebagai pesta air perlu dielak sepenuhnya. Banjir dia bukan pesta. Tak. Kalau bahaya dia orang juga. Jadi kita je susah, kita penyelamat susah kan. Jadi benda ni tak perlulah nak jadikan pesta. Sepatutnya sama-sama untuk membantu pihak berkuasa dalam untuk mengenangani masalah banjir ni. Bantu masyarakat yang terkesan banjir. Gelombang pertama banjir di negeri Cik Siti Wan Kembang berakhir Selasa lalu selepas penutupan PPS terakhir di Pasir Mas. Kelantan kini masuk fasa pemulihan. Namun, kesiapsiagaan, tidak kira penduduk mahupun pasukan keselamatan perlu diteruskan kerana musim tengkujuh belum berakhir. Majidah Ismail, RTM.